Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah SMKAK terus memperkasa kemahiran murid dalam bidang teknologi menerusi penganjuran sesi latihan robot sumo 2026. Seramai 30 ahli kelab robotik sekolah mempersiapkan diri dengan latihan sebelum bertanding di gelanggang robotik dalam dan luar negara. Dalam sesi berkenaan, murid diajar asas pengaturcaraan robot, pembangunan sistem kawalan serta perancangan pertandingan robot sumo yang menekankan ketepatan, kreativiti dan kecekapan teknikal. Murid turut dilatih bekerjasama dalam kumpulan bagi menyelesaikan masalah secara sistematik serta membuat keputusan pantas dalam situasi simulasi pertandingan sebenar. Di bawah bimbingan guru cemerlang, Dr. Ismail Saleh, latihan berstruktur seperti ini dilihat mampu meningkatkan kefahaman murid terhadap aplikasi teknologi robotik secara menyeluruh selain membina keyakinan diri dan kemahiran berfikir aras tinggi. Ditubuhkan sejak 2019, Kelab Robotik SMKAK kekal aktif menganjurkan pelbagai program latihan dan pembangunan bakat serta persediaan menghadapi cabaran teknologi masa depan. Usaha berterusan ini membuktikan bahawa murid sekolah agama bukan sahaja cemerlang dari segi akademik dan sasiah, malah berupaya menguasai bidang teknologi moden sejajar keperluan pendidikan abad ke-21.